Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni punya video Diba sangat-sangat excited nak share dengan korang. Alhamdulillah, hari ni Diba nak packing order korang yang korang dah buat semalam. And Alhamdulillah, for the first time in my life, Diba dapat 250 like order dalam satu sesi live. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kan, and Diba tak expect langsung pun yang Diba dapat order sebanyak tu. Sebab Diba tak expect tu sampai Diba fikir mungkin juga Allah dah angkat doa seseorang untuk Diba. Faham tak? Sebab Diba memang tak expect langsung. Dan Diba target semalam kan, Diba buat live kan. Sebelum Diba buat live tu, Diba macam, ya Allah, dapat 50 like pun jadilah macam tu. Terima kasih Allah. Korang faham tak perasaan Diba? Ya Allah, dia juga Diba rasa sebab Diba dapat order sebanyak ni sebab semalam Diba punya live masuk FYP. Diba punya viewers tak pernah pun capai, dalam satu masa tu Diba tak pernah capai 90 viewers. Sebelum ni memang pernah capai lebih daripada itu, tapi viewers tu drop cepat. Faham tak? Macam 100 lebih, lepas tu terus drop jadi 12, jadi 20, 22. Tapi semalam dia punya traffic tu naik, mungkin sebab ramai yang masuk, ramai yang beli, ramai yang komen. Alhamdulillah. Diba nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang dah order semalam, yang dah support Diba. Okay, so hari ni punya plan, Diba akan packing lah korang punya order. Banyak kan 250 pieces semalam. Diba macam fikir, patut ke Diba ambil part timer? Sebab sebelum ni Diba ada part timer. Tapi Diba fikir balik, sebelum ni Diba jaga Helena kan. Sebab tu Diba perlukan part timer untuk tolong. Dan hari ni Diba macam fikir, tak apalah, aku try lah buat sorang-sorang dulu. Sebab kalau nak packing pudar ni tak adalah sesusah kita packing tudung. Sebab kalau tudung ni kita nak QC dia, kita nak quality check dia satu-satu. So kita memerlukan someone untuk tolong kita lah sambil kita jaga Helena kan. Tapi hari ni Diba pun sorang-sorang je. So Diba nak try packing korang punya order. Okay, sebelum kita start kita punya video ni, Diba nak bagi tahu dekat korang. Sebenarnya sebelum Diba post video ni, Diba ada 2 lagi video yang Diba sepatutnya post dulu. Tapi video tu dia agak panjang lah, and Diba rasa benda tu ambil masa. So untuk video ni, Diba rasa video ni pendek je. So Diba akan post video ni dulu. Nanti Diba next Diba akan post video yang Diba sepatutnya post dulu. Faham tak? Okay, so Diba baru je lepas susun order mengikut customer kan. So semua sekali ada, jap. So inilah real situation yang mana kita ada kat sini. Ada 48 order customer yang order semalam, dan total semua lebih kurang 253 pieces. So lepas ni Diba nak pergi beli plastic packaging, and then Diba akan packing pudar ni one by one, and then Diba akan label pula color dekat plastik tu. So korang akan dapat pudar-pudar ni dalam plastik comel-comel gitu. And sekarang ni pun dah pukul 12 lebih dah. Diba dah lapar dah. So Diba nak makan dulu, and Diba akan sambung packing order korang. Okay, Diba baru lepas makan. And then lepas Diba makan tadi, Diba pergi singgah MyDmart jap, pergi beli barang-barang office sikit. Banyaklah benda yang nak kena restock. Tisu lah, kertas A4 lah. And korang, Diba nak bagi tahu kan, stok-stok ni kan Diba simpan dah lama daripada 2023 lagi, dan ada juga stok yang daripada 2019. So stok-stok ni Diba kan tak dalam kotak, ada yang dalam plastik, ada yang tak dalam plastik, yang Diba letak lipat as bundle kan, Diba lipat banyak-banyak. Lepas tu Diba tak dalam kotak, tapi kondisi dia okey lagi. And Diba harap yang beli pudar Diba ni, korang sebelum pakai basuh dulu tau. Jangan tak basuh tau. Tak kisahlah mana-mana pun, kalau korang shopping baju, wajib basuh dulu. Okay. And kenapa Diba tak basuh? Sebab lambat lah. Satu, Diba takut risiko pudar korang rosak. Lepas tu 2, renyah. Macam banyak benda nak kena buat. Basuh, lepas tu nak kena keringkan. Kalau Diba pergi Dobi kan, basuh kat Dobi, lepas tu terus masuk dryer. Tapi Diba takut risiko rosak tu. So Diba spray je lah. Kan. Untuk apa sebenarnya? Untuk macam nak bagi korang punya first reaction. First apa lagi? First impression tu. Macam tak adalah beli-beli tu korang nak try tu, Allah, bau kotak, ya Allah. So Diba kena spray jugalah untuk bau wangi sikit. Macam tu. First impression tu yang penting. Packing korang punya order, Diba akan packing korang satu-satu. And then dekat plastik tu Diba akan tulis pula kod yang korang beli tu. Contohnya ada kod Dusty Brown, New Day, so and banyak lagi lah. Macam tu. So Diba nak solat dulu, and then sambung packing.
Okay, so sekarang dah pukul 4. Diba rasa yang atas ni je yang dipasal packing hari ni. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 order. So selebihnya dia akan sambung esok. 14 order tu lebih kurang 50 pieces lah. 50 pieces yang dipada packing. And the rest ada lebih kurang 200 pieces lagi yang dipakai packing esok. Sebab dah tak sempat korang nak pergi ambil Helena sekarang. Tak boleh. Kena ada bidik juga. Kudi ada orang kudi. Okey. Ada Rahana Muhammad. Dia kata kita ni lah dek. Kita ambil dari air. Betul. Sedap sangat-sangat. Lepas tu minum. Try lagi kek. Kek try. Try rasa. Sedap. Macam kek juga. Aisyah school okey tak hari ni? Best tak hari ni sekolah? Macam makan apa? Best. Good macam mana good? Okay.